Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM berjaya membongkar satu kegiatan mengemis yang dipercayai menggunakan taktik memperdaya orang ramai dengan mengeksploitasi golongan orang kurang upaya atau OKU tempatan. Operasi khas yang dijalankan pada 10 Julai 2026 itu melibatkan kawasan tumpuan awam sekitar Jalan Dang Wangi dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Operasi bermula kira-kira jam 10 malam hasil maklumat awam serta risikan yang dijalankan oleh bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya. Dalam operasi tersebut, pasukan penguatkuasa telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 individu yang terdiri daripada 5 warga Malaysia dan 5 warga asing. Hasil pemeriksaan mendapati 5 wanita warga Indonesia berusia antara 29 hingga 56 tahun telah ditahan untuk siasatan lanjut. Semakan awal, pihak imigresen mendapati beberapa kesalahan berkaitan dokumen perjalanan dan pas imigresen. 2 daripada individu yang ditahan dipercayai telah menyalahgunakan pas yang dimiliki, iaitu pas lawatan kerja sementara bagi sektor pembantu rumah serta pas lawatan sosial. Selain itu, seorang lagi individu didapati tinggal lebih masa di Malaysia, manakala 2 individu lain dipercayai tidak mempunyai pas atau dokumen perjalanan yang sah untuk berada di negara ini. Dalam operasi sama, pihak berkuasa turut menyita 3 pasport Indonesia, beberapa barangan yang dipercayai digunakan dalam aktiviti tersebut serta wang tunai berjumlah 159 yang disyaki hasil kutipan daripada kegiatan mengemis. Siasatan awal mendapati kegiatan ini dipercayai dijalankan dengan menggunakan pendekatan memanipulasi seorang warga tempatan berstatus OKU cacat penglihatan bagi menarik perhatian dan simpati orang ramai. Modus operandi yang dikesan menunjukkan individu terbabit dipercayai membawa golongan OKU tersebut ke lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai, terutama kawasan kedai makan pada waktu malam. Bagi mengelakkan kegiatan itu dikesan, mereka dipercayai menyamar sebagai pasangan suami isteri dan menggunakan alasan tertentu untuk mewujudkan persepsi bahawa aktiviti yang dilakukan adalah sah. Malah hasil siasatan turut mendapati sumbangan yang diberikan oleh orang awam dipercayai disertakan dengan pemberian tisu sebagai helah bagi menampilkan seolah-olah berlaku aktiviti jualan kecil-kecilan. Kegiatan tersebut dipercayai telah beroperasi sejak awal Januari 2026 dan mampu memperoleh kutipan sekitar RM100 hingga RM200 setiap malam. Jabatan Imigresen Malaysia menegaskan bahawa pihaknya akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan terhadap sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen termasuk penyalahgunaan PAS, tinggal melebihi tempoh dibenarkan serta penggunaan warga tempatan dalam aktiviti yang menyalahi peraturan. Kesemua individu yang ditahan kini dibawa ke Pejabat Imigresen bagi tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkaitan. Antara kesalahan yang sedang disiasat termasuk kesalahan di bawah Seksyen 15(1)C dan Seksyen 61C Akta Imigresen 1959,63 serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Orang ramai juga disaran supaya menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan sebarang aktiviti mencurigakan yang melibatkan penyalahgunaan golongan rentan atau pelanggaran undang-undang imigresen. Kes seperti ini menjadi peringatan bahawa tindakan tegas perlu diambil bagi memastikan golongan OKU tidak dieksploitasi dan ruang awam tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang menyalahi undang-undang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.